Ini bukan cakap masalah bab parti. Jadi kalau kita bangun di sini untuk cakap bab perkauman, apa makna kita jadi wakil rakyat? Kalau kita bangun di sini untuk cakap bab perkauman, biarlah dalam pilihan raya kita kempen kaum kita jangan undi kita, kaum lain jangan undi kita. Biar kalau hak yang cakap bab perkauman nak cakap Melayu je undi dia. Yang Cina jangan pilih dia, yang India jangan pilih dia. Konon jadi wakil rakyat, cakap sini bercakap hanya mewakili bangsa. Kita kena ingat hujung ayat Quran tadi, wa qabaila li ta'arafu, itu Allah letakkan supaya kita saling mengenal. Yang duduk dalam dewan ni ada India, ada Cina, ada Melayu, dan wallahu a'lam mungkin ada bangsa lain. Fizikal nampak serupa, tapi agungnya Allah ialah boleh bercakap dengan berbagai bahasa, budaya berbeza, suasana kedudukan berbeza. Ini keagungan Allah. Sebab itu akhir ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Bukan masalah orang yang paling hebat di sisi Allah kerana Melayu dia, kerana Cina dia, kerana India dia. Saya rasa suatu perkara yang mau tidak mau kita telah pun melanggar kedudukan ini. Bukan setakat dari segi perlembagaan, tapi fitrah nature kita. Kita nak pergi ke mana kalau kita perjuangkan bangsa di Malaysia? Jangan kita cuba menempah suasana. Yang pagi tadi anak-anak kita di barisan belakang tu tadi datang untuk melihat, untuk expose mereka apa suasana yang berlaku di Dewan. Tiba-tiba ada wakil-wakil kita yang cakap masalah bangsa. Kita jangan cuba pupuk mereka untuk rasa perkauman. Kerana akhir sudahnya malapetaka akan berlaku dalam negara ini kalau semua bangun di atas sifat sentimen perkauman.